Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini kita akan browsing lagi satu barang yang saya baru beli. Kita akan browsing dan kita akan cuba review lah produk ni. Dia adalah satu jenis multimeter kalau boleh tahu, multimeter untuk biasa electrician lah pakai. Saya beli ni untuk pakai sendiri je, untuk rumah je. Okay, kita buka multimeter. Ini multimeter dia. Saya tak pernah pakai brand ni. Saya cuba tengok kat Shopee. Brand China sebenarnya. Brand Habotest multimeter. Ini dia. Kita tengok kotak dia. Macam tu. Kotak dia macam ni. Beli pun saya beli dengan harga diskaun. Murah je. Saya beli harga diskaun itu hari, termasuk dengan dia punya kupon tu, dia punya voucher tu, dapatlah harga termasuk shipping adalah RM15.40. Harga yang dijual asalnya RM21.20. Ni nanti dia punya mati kita buka sama-sama. Kotak macam tu, tengok meter jenis tu. Kita buka. Hanya dia, kita put dalam kotak dia. Habotest, kecil je saiz dia. Okay, kita buka apa dia ada dalam ni. Kita dapat ialah unboxing dia. Apa yang ada ialah dia punya ni lah, dia punya jarum untuk mengukur. Dia body bateri. Saiz yang dipakai kat sini saiz AAA AAA. Ini dia punya multimeter lah. Ni kotak dia tak ada apa dah, kotak tepi kan. Okey, sekarang kita tengok dia punya multimeter ni. Ini saiz dia memang tak besar, kita tengok lah besar tangan. Tak tangan yang kecil je. Bateri pun saiz ni, tengok saiz dia. Kat sini dia lebih kurang 2 kali saiz AAA bateri, 2 kali setengah. 2 setengah. Lebar dia pun saiz AAA, speed sikit. Jom kita buka Oh, dia tengok pada ni dia seal dengan plastik ni dengan baik. Jom kita buka. Buka Ni multimeter dia. Ni manual book dia. Okey, kita buka plastik ni pula. Okey, ini dia punya barang lah. Macam ni. Ini dia punya manual lah. Kita buka manual dia sekejap. Sekejap ya. Manual dia, kalau macam biasalah manual. Kalau pakai multimeter ni senang je. Inilah manual dia. Okey, tengok sekejap. Kita tengok sekejap dulu sebelum kita pasang multimeter ni. Okey, tengok itu. Manual dia dalam bahasa Inggeris semuanya. Okey. Kita beri dia voltage, berkira resistor dia. Okey, tu ya. Okey. Kita tepikan. Tengok multimeter ni. Ini multimeter dia. Dia ada screen protection. Dia punya tu, screen tu. Buka. Nanti kita buka. Ini dia punya tu, multimeter. Okey. Tu ya. Jom kita buka. Ini dia punya ada getah dia ni. Kita boleh tarik buka getah dia. Getah protection dia. Ini dia punya tu lah. Dia punya multimeter tu. Tak silap saya belakang ni bukan sensor pun, tak silap saya belakang ni adalah lampu LED. Tak silap saya lah. Nanti kita tengok balik. Jika nak buka ni kita kena next pasang bateri, kita akan buka ni lah. Jom kita buka ni tu. Buka. Okey, kita buka. Okey, dia pakai bateri macam biasa, yang bateri yang dia bagi tu lah AAA. Kita masukkan dalam ni. Bukakan dia. Masukkan dia. Oh, ini. Bagusnya multimeter ni, tengok dia punya lubang ni pun pakai ada copper. Maksudnya ada nampak ciri-ciri profesional tu ada lah. Walaupun ini bukanlah brand yang untuk pakai untuk profesional punya electrician lah. Kalau betul-betul electrician punya tu, kalau boleh beli yang brand lagi bagus lah. Ini saya tak pasti brand ni, cuma saya tengok review di Shopee agak baik, semua cakap okey, agak tepat juga bacaan dia, tak ada masalah. Saya boleh pakai ini lah.
Okay, kita tengok auto. Satu lagi multimeter ni jenis auto. Dia akan, kita cocok je, dia akan automatic detect kita kira resistor ke, kira voltage ke, kita arus ke. Tu tengok ni, ni on. Kita boleh off, tekan button tengah. Button tengah ni apa dia? Tekan lama kot. Okay, off. On, tekan lama. Okay, jatuh. Tengah ni dia tengah cari apa dia nak kira. Tengah check apa bacaan dia. Jadi ini kita macam biasalah, ini kita masukkan kat sini. Masukkan. Ada dia punya ni, rupanya ada lock. Ada penutup ni, kena buka. Penutup dia buka. Masukkan. Ni pun ada penutup dia. Dari segi dia punya barang-barang ni nampak gayanya macam bagus sebab dia ada tutup ni macam profesional lah. Macam detail tu ada masuk dia bagus lah. Okey. Inilah dia punya panjang juga. Panjang lebih kurang berapa ya? Tak sampai 1 meter tu kot. So kita ukur sekejap Wire dia lebih kurang 1 meter kot. Lebih kurang tak sampai 1 meter, lebih kurang 80 daripada ujung tu sampai ujung ni saya kira lebih kurang 86 cm. Tak sampai 1 meter lah. Tengok ni. Ni temat. Ini kita nak check test, perlu check test untuk persambungan kabel ke apa, sama kabel tu bersambung ke tak. Macam ni kita nak check. Contohnya kabel ni tak putus, kita sambung, dia boleh detect kabel tu okey, tak putus. Kalau macam ni putus, macam tu je. Cuba kita ambil satu bateri ke, bateri lama ni, kita tengok boleh tak buat bacaan. Okey, 1.59. Okey, cuba bateri biasa ni. 1.48. Okey, macam tu. Okey. Cuba kita check apa lagi Sekejap kita ambil bateri yang lain. Ini bateri yang saya gunakan sebenarnya untuk solar, pagar solar saya. Sebenarnya saya ada beli produk pagar solar, tapi itulah saya nak review, saya dah pasang. Nanti kalau ada masa nanti saya review. Saya akan tunjukkan pagar solar. Dia punya ibu sawat itu, energizer dia tu, dengan dia punya kabel wire pagar tu lah. Nanti saya akan buatlah video satu yang kita baca. Okey, tengok bacaan dia 12.4. Memang bateri ni 12 volt lah. 12 volt 17 Ah. Okey, nanti saya nak tengok lah. Saya nak baca resistor tu mana. Saya tak ada pula resistor untuk kita sukat. Nanti kita tengok ya. Sebabkan saya tak jumpa resistor ke, tadi tak ada papan editor nak tunjuk. Saya tunjuk je lah apa yang ada di sini. Tunjukkan kalau kita nak off kan dia tadi, kita tekan ni. Okey, kita nak on, tekan ni balik. Okey, apa yang dia ada lampu untuk skrin. Tekan lampu ni. Okey, lampu tengok. Kalau kita tekan sekali lagi, tu off. Tekan on, tekan off. Kalau kita tekan lama, belakang punya lampu ada. Itu saya kata belakang ni betul lah. Lampu ni ada lampu LED. Untuk kita buat kerja gelap-gelap kan. Kita boleh on. Kita nak tekan matikan, kita tekan lama. Okey, dia off. Okey, itu lagi function dia. Lepas tu HNAV ni cuba tekan apa jadi. Tekan. Biasa H ni high voltage. Tengok. NCU auto. Tengok apa fungsi ni. Saya pun tak pasti fungsi dia tak apa. Nanti saya tengok manual dia. Apa fungsi NCU tu. Tapi fungsi dia NCV ni adalah untuk detect ada arus elektrik tak dekat kabel ke, dekat dalam ni, dekat wire ke. Contohnya kat dinding kan, kita nampak plug je keluar kan, tapi kita tak tahu kalau kita on plug tu sama ada arus ke tak ada. Jadi alat ni boleh membantu untuk kita detect. Kita cuma dalam dinding tu, kita cuma tak kat dinding, contoh dinding kan,
dalam dinding tu ada wire kan, kita cuma letak ni je, kita akan detect. Contoh lah, wire ni saya on, ada belah sana tu saya on kabel tu kan, dia akan detect. Kalau contoh kalau wire ni dalam dinding, kabel ni dalam dinding, kita akan dapat detect ada arus tak arus. Contohnya saya off saya off kabel ni, saya off. Automatik dia tak ada arus, dia tak detect. Faham tak? Macam tu. Bila saya on, maksudnya wire ni ada api. Wire ni ada api. Macam tu lah function dia. Lebih kurang lah. Saya ni nak cakap detail pun tak pandai. Tapi tu lebih kurang gitu. Itulah fungsi MCU ni untuk detect current. MCU. Okey, itulah dia. Maaf lah penerangan saya mungkin macam orang kampung je. Memang saya orang kampung, saya bukan pandai sangat. Cuma saya terangkan apa yang saya faham lah. Okey, kita nak off balik, kita tekan balik. Okey, macam tu. Okey, saya rasa function dia lebih kurang macam tu je. Multimeter ni lebih kurang sama je semua. Sebelum ni saya ada multimeter yang lama ni. Mana multimeter yang lama ni? Yang saya belajar dulu, ada saya beli lah waktu saya kuliah dulu. Ini yang lama. Yang ni kalau brand ni boleh buat untuk profesional, sebab brand Sanwa. Brand ni memang bagus lah. Ini saya beli dulu sebab saya beli yang ni pun sebab saya nak update yang jenis baru lagi. Satu lagi, saya punya skrin ni dah teruk. Dah teruk. Sebenarnya masih okey, cuma bateri dia dah habis. Lepas tu wire ni pun dah putus, berapa kali tukar dah. Lepas tu dia kata belilah baru, kita update yang baru punya jenis baru, modern sikit. Itulah dia. Jadi buat masa ni saya rasa saya nak review dia tu takat ni lah rasanya. Review dia berkenaan multimeter jenis Harbo Test ni. InsyaAllah antara yang bagus lah. Kalau tengok review pada kat Shopee tu, kebanyakan orang kata bagus. Ketepatan dia bagus, function dia okey. Okey, itulah dia. Macam function multimeter biasa kalau tengok sini. Dia ada tu arus terus, arus DC. Ada boleh kira resistor. Ada bunyi untuk check, ada shortcut ke, shortcut pula apa benda, shortage ke. Lepas tu ada MCV untuk lebih dia, ada MCV untuk kira kalau ada wire dalam dinding tu, kalau wire tu, kabel tu ada arus ke tak ada. Itulah dia. Jadi bagi saya itu sajalah untuk kali ini, untuk saya unboxing dan sedikit kita review berkenaan dengan multimeter ni. Dia jenis automatik ya, kita tak payah nak setting macam yang lama ni. Dia kena setting satu-satu, dia kena adjust satu kan, nak kira ni ke, nak tukar voltage ke, tak. Ni dia terus cocok je. Dia automatik kira kan, voltage ke, resistance ke, arus ke, dia automatik detect kat sini. Jenis modern macam ni, kebanyakan modern macam ni lah. Jadi saya rasa itu sajalah saya nak review, unboxing dan review berkenaan dengan multimeter ni, produk ni. Seperti biasa, jika berminat untuk memiliki atau membeli produk ini, boleh tengok link description dia, video di bawah. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih. Kembali lagi untuk video akan datang lah di kemudian harinya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.